ChatGPT. Ada staf baru masuk, dia ketuk pintu bilik saya. Apa patut saya buat? Kalau staf baru ketuk pintu bilik kamu boleh tukar pintu dan sambung mereka dengan mesra. Perkenalkan diri dan tanyakan apa-apa. Saya perlu buat apa lepas dah masuk dalam bilik? Oh, bagus soalan tu. Bila dah masuk dalam bilik interview, pastikan beri salam, senyum dan... Lepas saya dah bagi Assalamualaikum dekat bos saya nak buat apa kalau dalam interview? Lepas beri salam, awak boleh senyum, perkenalkan diri dengan ringkas dan tunjukkan sikit keyakinan. Nama saya Izati, umur saya 25 tahun. Saya asal Kuantan tapi menetap di Perak. Saya datang nak kerja. Hai ChatGPT, ada orang datang interview. Lepas tu dia dah kenalkan diri dan juga dah duduk. Apa maksud saya tanya? Tanya pengalaman kerja dan kenapa minat kerja ini. Kenapa minat kerja ni? Betul, tanya pengalaman kerja dan sebab mereka berminat. Kenapa berminat kerja ni? Hello ChatGPT, bos ni dia tanya saya minat kerja ni ke tak dengan pengalaman kerja saya. Saya nak jawab apa Awak boleh jawab dengan jujur dan tunjukkan minat awak. Awak Contohnya, cakap yang pengalaman kerja awak sebelum ni memang berkaitan dengan kerja ni dan awak rasa sangat berminat sebab ada peluang untuk berkembang dan sumbang kepada syarikat. saya berminat dengan kerja ni. Macam dia cakap lah. Saya dah soal dia. Lepas tu saya rasa dia sangat bagus. Saya nak dia diterima di syarikat ini. Apa perlu saya cakap ya? Beritahu dia tentang langkah seterusnya dalam proses dan ucapkan terima kasih. Baiklah, anda diterima. Terima kasih. Terima kasih ya.